soalan kan? Untuk kita mewawarkan konsert yang bakal berlangsung di Z Kuala Lumpur pada tanggal 16 Oktober 2026. Buat pertama kali ini akan menggegarkan industri muzik, menampilkan Nastia Pen dan juga Amir serta Fin Jamal yang tidak dapat hadir pada hari ini di atas sebab-sebab yang tertentu. Okey, baiklah, kita tak nak buang masa. Mungkin pada hari ini kita nak dengar sepatah dua kata dulu daripada pihak. Terima kasih atas kehadiran semua ke sidang media Nastia Project, konsert 2026 yang akan berlangsung pada 16 Oktober di Z Kuala Lumpur. Sebenarnya, Smart Nico lebih dikenali sebagai pengusaha dalam bidang penyewaan soundlight dan LED screen dengan pengalaman mengendalikan pelbagai acara di seluruh Malaysia, khususnya di Pulau Pinang dan juga Kuala Lumpur. Jadi kali ini kami mengambil satu langkah yang sedikit berbeza. Bukan sahaja berada di belakang tabir menyediakan teknikal untuk laman persembahan yang berbeza kepada para peminat, bukan sekadar sebuah konsert, tetapi sekadar satu perjalanan muzik yang penuh dengan emosi, cerita dan karakter tersendiri daripada setiap artis. Dan yang paling menggembirakan tuan-tuan dan puan-puan di sini, kami sebagai penganjur sangat gembira sambutan daripada peminat setakat ini telah sangat positif. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Mr. Nico dan juga Akren untuk penganjuran konsert Nastia Project DZ nanti. Buat last Nastia buat showcase solo pada tahun 2015 ni 2015 dulu di KL Pack. Lepas tu kita release album ni. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, dan saya nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Synergy X sebab bantu kami untuk kami ibarat lahir semula setelah sekian lama 15 tahun perjalanan. Dan saya nak mengucapkan terima kasih kepada Amir Ali dan juga Fin Jamal yang juga memperkenalkan perjuangan kita orang dari awal-awal dulu sehingga sekarang. Dan selebihnya saya rasa ini adalah satu kelahiran baru yang saksi. Setiap hari kita putarkan CD esok belum tiba tu sampai nak muntah, tapi tak muntah sebab dia sedap. So it's an honor for me to perform bersama dengan Nastia nanti dekat stage Z. So thank you so much again. Thank you. 16 minit macam tu lah. Tu kita prepare dalam almost 24 lagu. Dan tu termasuk dengan lagu Amir dengan Fin Jamal. Dan macam Rudy cakap tadi, kenapa pilih Amir, kenapa pilih Fin? Sebab Amir kami bergerak sama-sama. Sebab Amir rapat dengan kami. Begitu juga dengan Fin Jamal. Lagu-lagu Fin Jamal dulu pun most of the songs ini produsernya. Jadi ini satu orang kata apa? Satu perayaan karya bersama gitu. bahan dari Nastia yang paling panjang so far kita pernah buat. Paling banyak lagu akan dipersembahkan. Dan untuk preparation, kita dalam proses arrangement sekarang ni, dynamic show, dan juga maybe ada gimmick. Okey, pada depan dulu. Senyum semua. Korang tahu kan lagu ni kan?